Assalamualaikum. 16 Mac 2025. Negara Western dah banyak dah sangat. Berapa kali dah cover perang Ukraine ni supaya tak ada info yang menyebabkan Zelensky kalah teruk ke apa ke. Mereka menutup kekalahan Ukraine seperti di Bakhmut. Ketika saya mengikuti perang Ukraine ni, Bakhmut ni kira kalau satu hari nanti dia buat movie, Masya Allah, akan menjadi perang yang terhebat lah. Bayangkan bandar Bakhmut ni, US pernah berkata yang kalaulah satu negara Ukraine ni, US mempersiapkan Bakhmut ni hingga Rusia takkan dapat tawan Bakhmut. Bayangkan satu hari Rusia dapat melangkah ke hadapan 50 meter, patah balik, kadang-kadang 100 meter, patah balik, sampai macam tu. Bukan cakap Rusia saja, Ukraine pun sama. Mereka kehilangan banyak askar di sana. Inilah pengalaman di Bakhmut yang ditutup oleh Western untuk diketahui dunia. Dan Avdiivka juga. Dan sekarang Kursk. Donald Trump pula nak kena cover apa yang mereka lakukan, apa yang mereka plan tak berjaya, dan sekarang di Kursk pula. Sehingga Donald Trump statement dia berkata apa yang terjadi di Kursk adalah salah ni lah Zelensky, dan dia kesian melihat apa askar-askar yang ditawan sekarang di sana. Sampai macam tu statement Donald Trump. Kerana apa? Kerana banyak askar missionary, askar neo-Nazi. Askar neo-Nazi macam mana boleh ada di sana? Dulu ada satu perang di Ukraine jugalah, salah satu tempat, iaitu Azov Nazi Factory. Beberapa komander Ukraine yang Azov Nazi ni duduk dekat dalam factory ni. Okey. Dan mereka dikepung. Saya tak boleh lupa ketika itu apabila mereka dikepung dalam seminggu ke 2 minggu, mereka dikepung tanpa bekalan dari luar, dikepung oleh Rusia. Sehingga Putin buat statement, jangan lepas walau nyamuk seekor keluar dari kilang tu. Dan mereka ditangkap. Dan macam mana mereka dihantar ke Turki kerana mungkin tekanan daripada Biden ketika itu, dan mereka dihantar ke Turki. Dan tak sampai beberapa bulan, Turki memulangkan komander-komander Azov Nazi ni ke Ukraine balik tanpa persetujuan Rusia. Kita pun tak boleh salahkan Turki ketika itu kerana Turki adalah di bawah NATO. Jadi Turki melepaskan askar-askar Azov Nazi, komander Azov Nazi ni. Dan mereka juga berada di Kursk sekarang. Dan kita tidak akan tahulah apa akan terjadi kepada mereka sekarang di Kursk. Memang menyedihkanlah apa yang terjadi. Dan negara-negara Western condemn Rusia dan mengatakan Rusia harus menerima gencatan senjata 1 bulan ni. 30 hari gencatan senjata. Kerana apa? Askar-askar mereka pun ada di sana. Sebab tu mereka nakkan sangat gencatan senjata ini selama sebulan. Jadi mereka ingat mereka dapat keluarkan askar-askar ini berundur. Walaupun Zelensky berkata sekarang askar mereka sedang berundur, tidak ada peluang untuk berundur.
mereka tidak ada peluang berundur daripada dikepung oleh askar Rusia. Dan yang membuatkan rakyat Rusia marah adalah apa yang Brigade Aida, brigade yang ideologinya zaman dahulu, perang zaman dahulu, apa yang mereka lakukan di sana. Sebab tu Rusia tidak akan melepaskan askar-askar yang berada di Kursk ini dengan senang wenang, kerana mereka akan dibawa ke pengadilan. Ini adalah kerana rakyat Rusia tahu apa yang mereka lakukan di Kursk. Anda pun tahu, Ukraine ni orang awam lah yang menjadi mangsa, kerana mereka tak berani berperang dengan askar Rusia. Orang awam lah yang menjadi mangsa. Sebab tu rakyat Rusia tak dapat memaafkan mereka. Dan ketika meeting Ukraine di Saudi selama 8 jam berlaku, Ukraine beberapa kali meminta jangan mengetepikan negara EU, dan Trump tahu jika negara EU masuk campur tidak akan ada pendamaian di Ukraine dan antara Ukraine dan Rusia. Minggu lepas Trump umumkan projek berbilion dolar untuk Golden Iron Dome Israel. Projek Golden Iron Dome. Kita lihat apa yang terjadi di Iron Dome. Terjadi terhadap Iron Dome Israel yang diagungkan sebelum ini. Mahal teman-teman Iron Dome ni, demi misail, untuk mematahkan misail lain. Tapi ini semua hanya tai kucing lah nak dikatakan. Kerana walau Hamas punya misail yang berharga $300 sebiji pun mereka tak dapat patahkan. Macam mana? Tidur je Iron Dome tu. Jadi Donald Trump nak buat Golden Iron Dome di US. Kilang besar untuk mempertahankan US. Mereka boleh patahkan misail-misail yang kecil, tapi mereka tidak boleh patahkan hypersonic missile menggunakan Iron Dome. Dan bukan calang-calang askar Ukraine yang diarahkan di Kursk. Askar payung terjun elit, juga assault brigade elit, dan juga Aida brigade yang ideologi mereka perang zaman dahulu. Semua yang elit, senjata pun yang terbaik. Adalah banyak video yang menunjukkan bagaimana di Kursk sekarang Rusia merampas senjata, equipment askar-askar ini, kerana kebanyakan mereka sekarang dah menyerah diri. Baguslah mereka menyerah diri, tapi mereka menyerah diri pun mereka akan dibawa ke mahkamah kerana mereka diiktiraf sebagai pengganas. Jadi tak seperti biasa mereka akan dilepaskan dengan pertukaran askar ke apa ke, tidak. Mereka diiktiraf sebagai pengganas oleh Rusia. Assalamualaikum. Terima kasih yang like, share dan subscribe. Bukan saya tak nak buat cerita tentang Gaza. Simple je Gaza. Okey, simple je. Hamas berkata, okey, aku lepaskan semua kau punya tawanan yang hidup atau mati. Hamas cakap, gentleman, aku lepaskan. Kau pun kena lepaskan semua tawanan yang kau tawan rakyat Palestin di dalam penjara kau. Israel tak berani berkata apa-apa. Tak berani.
Jadi benda tu ke situ je. Hurrah, everybody.